Job baru dah masuk. Apa aku cakap ni? Hai, kena update lah pula. Okey. Dengan ni ke? Bukan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Kembali lagi dalam channel Lompong Vlog. Hari ni kita try cedok waktu pagi. Aku start pukul 9 pagi ni. Kita tengok macam mana. Hari ni aku nak cuba buat dua. Satu mungkin pukul 9 sampai pukul 11 atau pukul 12 aku layan Grab. Mungkin pukul 12 kot. Okey, pukul 12 nanti aku nak layan Lalamove pula. Kita tengok macam mana. Okey, geng. Mantap pagi ni. Pukul 9, mulakan pagi anda dengan senyuman. Mantap. Pukul 9 pagi. Nanti kita dapat order pertama, kita sambung lagi. Okey? Ciao. Okey, geng, settle isi minyak. Alhamdulillah, aku baru je lepas top up pin. Lupa pula semalam nak top up pin. Sibuk semalam download video apa semua, save video dulu, apa hal. Ayolah. Hari ni nak rekod lagi kan. So hari-hari nak kena save video. Nak kena mungkin edit sikit-sikit yang mana yang aku boleh buat, yang mana aku boleh edit, aku edit. Sebab hari-hari kan. Okay, nanti dapat order pertama, kita sambung semula. Okay, geng. Okay. Macam. Okay. Ciao. Mari kita. Tak payahlah. Dapat order pertama. Di mana ni? Okay. Alhamdulillah. Okay. Baru nak ciao. Dapat order pertama 3.8 km 6 minit. Okay, jom. Mari kita ciao. Nanti kita sambung lagi. Restoran Syarafat. Ini apa ya? Restoran Arab ke kedai mamak? Restoran Syarafat. Ada Sengli. Biasa kalau ada Sengli ni lama pelaju. Tapi tak tahu lah kalau Sengli sini okey tak. Kedai mamak. Kita tengok. Dia sidai ke tak sidai? Nasi goreng kampung ayam RM11.50. Boleh lah. Apa? Kat mana ni? Orlikon Deskotin, kawasan perindustrian. Jom kita. Dan pick up order yang pertama. Sekarang kita nak hantar pula. Mana jalan dah kau bagi aku? Mana jalan ni? Hayya. 2.9. Tak boleh. Jauh. Tak boleh jauh. Terlalu jauh. Okey, geng. Jauh sangat. 2.9 km. Nak keluar tambah 2 km tak boleh. Okey, nanti kita sampai, kita sambung lagi. Ciao. Mari kita. Halo bos, hantar makanan. License sekejap kena update lah pula. Aduh. Dan ni sekarang kan dah pakai digital ID lah apa lah semua. Nak kena download. Masalahnya dia punya apps je boleh kata seminggu sekali kena update. Geram Ni apa nama dia? Apa nama? Orlikon. Mak engkau punya ni geram okey. Dia punya okey, selesai hantar order yang pertama kot tadi. Lepas tu keluar ikut mana ni? Sini.
Okey, jom. Hai, yang QR nya lain. Oh, patut aku kena hantar QR aku dekat dalam ni. Lepas tu gambar lesen, apa semua kena hantar dalam ni. Alamak, tak prepare tu lah. Tak prepare macam itulah kita dia. Benda-benda macam itu lupa. Bila lupa apa semua, jadilah macam tu, menyusahkan diri sendiri. So salah siapa? Salah diri sendiri, bukan salah orang lain. Apa? Makin hari kita makin, yelah, makin lama makin pandai lah kita belajar. Sekarang ni kita kena belajar. Bila dah lama tak buat, semua benda lupa. Tu yang menggelabah. Okey geng, nanti kita sambung lagi. 1 kilometer je ni. Biryani apa tak nama dia? Tak ingat aku. Biryani apa? Ya, biryani warisan ibu. Rasa macam pernah ambil ni yang itu lagi. GrabPay. Okey geng, jumpa lagi kejap lagi. Ciao. Mari kita. Okey, dekat je kedai hari tu. Biryani ibu. Biryani warisan ibu. Brother yang aku tegur itu. Assalamualaikum. Grab nombor 064. Ini Okey, sama. Sinbun Sendirian Berhad. Okey, jom kita hantar. 2.5 km saja. Hai, macam mana ni? Satu order buat sampai 1 jam. Aduh, tapi ya, salah sendiri. Bukan salah orang lain, salah aku sendiri. Sepatutnya aku kena prepare awal benda tu semua, duit kecil sebelum nak buat kerja kan. Tak apalah. Itulah dia pengajaran. Selagi kita tak buat, kita tak belajar. Apa kurangnya, apa yang orang kata apa, benda yang kita perlu apa semua. Tak buat tak tahu lah. Jadi kita kena buat dulu, baru kita tahu. Sama lah proses. Apa-apa pun sama je. Buat dulu, nanti belajar dari kesilapan. Barulah datang yang terbaik. Okey geng, nanti kita sambung lagi. Siap, mari kita. 2 km ni, 4 minit. Aku rasa tempat hilang tadi kot. Okey, jom. Betul, tempat sama. Dah dapat masuk order yang ketiga Order yang ketiga dah masuk. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Okey, ni nak drop off order yang kedua. Kan? Betul lah. Betul. Order yang kedua. Betul. Dia sudah bayar. Letak sini Okey. Bongoknya Grab. Dia punya map pusing-pusing. Tak boleh nak ni. Tak refresh cepat. Lembab. Dia kena bergerak lu pusing-pusing baru ni. Sebab kalau aku ikut depan tadi tu 3.1 km. Ni baru 2.1 km. Beza 1 km kot. Ada je. Ingat dekat je. Okey, jom geng. Kita ambil Zeus Coffee dekat Indahpura. Laju juga pagi ni. Ramai craving agaknya pagi. Tak pun baru bangun tidur. Bangun tidur je nak mencekik. Tak pun diorang prefer order awal. Sebab nanti tengah hari jadi peak hour. Semua nak order tengah hari kan. So order awal lagi bagus. Harga pun lagi murah. Dah 2 kali dia tengok muka aku ni. Okey, jom sekejap lagi kita sambung balik. Ciao, mari kita. So, parking sini. Kita tengok sudah siap ku belum. Rasa macam dah siap tu. 821. Hai. 821 Grabfood. Sorry? 821. Ni betul Yang ni Ni okey. Dengan ni ke? Bukan. Okey. Masih sebab air. Kena hati-hati geng sebab air.
Mari kita. Tak ramai lagi orang. Malam bukan main busy kat sini. Lebih sayang. Lebih sayang. Kanak-kanak tu buat apa tu? Comel. Ambil gambar sekolah tadika agaknya. Okey geng, nanti kita sambung lagi. 2 km 4 minit. Ciao. Mari kita. Alhamdulillah geng, job baru masuk. Job baru dah masuk. Apa cakap ni? Job baru masuk. Mantap. Tak sampai lagi dah dapat job baru. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ya, aku geram ah. Apa nama? Bonggol tinggi-tinggi nak mampus. Kelakar kucing tu jalan. Oh, okey. Nak ke sana. Okey. Sorry kak saya first time sampai sini. Mencarilah. Ni kak, sama. Minta maaf tau. Lambat. Boleh kak? Boleh. Okey, sama. Hantar order yang, ambil order yang keberapa, aku pun dah tak tahu. Gila, macam nak gugur jantung teman. Okey geng, ini tak jauh pun, 420 meter. Tak payahlah off camera. Ya, kita berbual sekejap. Aku selalu juga makan kat sini. Apa nama? Temanggung. Oh, tak boleh. Dekat je, kat situ. Depan tu. 250 meter. Oh, 227. Depan sana. Jom kita. Jalan Seruling, Taman Sri Kulai. Kat depan tu roundabout belok kiri. Mantap. Mari kita. Okey. Haus Pukul apa ni? 10. Almost 10.30. 10.30 pun dah panas lah macam ni. Ni tak ada panas sangat. Masih lagi boleh tahan. Okey geng, nanti sampai. Kita sambung lagi. 3.3 km 6 minit. Okey, ciao. Mari kita. Hidup ibarat ombak, datang bawa cabaran. Kadang tenang berlagu, kadang ribut melanda. Namun ku tetap teguh berpaut pada harapan. Kerana kasih-Mu Tuhan sentiasa bersama. Langkah demi langkah ku teruskan perjalanan. Walau perlu membasahi, tak pernah ku berputus asa. Biar dunia berubah, ku pegang kepercayaan. Rezeki dan bahagia semua datang daripadanya. Bila angin datang menguji hati, ku genggam doa, ku kuatkan diri. Takkan ku lari, takkan ku sembunyi. Selagi bernafas, ku tetap berdiri. Okey geng, ini aku try layan job Lalamove pula. 600 meter 1 minit. 1 minit geng Mantap Pak Abu. Ni aku layan job Lalamove. Tadi aku tunggu Grab. Lepas job keempat tu Grab sendu. So aku terus buka Lalamove. Tu tak lama tu tak lama aku lepak minum air tu dapat. So kita sambal lah, apa lagi. Janji job tak putus. Itu je. Tolak geng. Nanti tengah buat sedap-sedap, tiba-tiba job putus. Tu yang sendu tu. Ada bangkai kapal terbang bapak ah. Wih, rare gila. Ada bangkai kapal terbang weh. Kapal terbang ni dia punya material dia mahal. Hai bang. Nanti masuk dekat ni bang, apa kenangan kopi. Kenangan kopi. Okey. 50 sen? Okey bang. Terima kasih bang Okey, jom. Guys, settle loading barang Lalamove. Best juga Lalamove ni. Rindu nak hantar barang Lalamove. Kalau Grab orang tak suka cash. Kalau Lalamove orang suka cash. Aku tak tahu. Padahal sama je. Cuma aku pun tak tahu lah kenapa Lalamove orang suka cash.
Sama je macam kita buat Grab kan. So yang ni kita hantar dekat Kenangan Coffee. Memang selalu aku pergi Kenangan Coffee tu. Ni lah geng, bangkai kapal terbang. Mantap tu, bangkai kapal terbang ni. Okay geng, ni 10 minit ni, jauh lagi. Nanti kita sambung lagi. Okay, ciao, mari kita. Okay geng, dah nak sampai drop off Lalamove dekat Kenangan Coffee. Mantap Pak Abu. Wah, meronda aku satu bandar kulai hari ni. Mantap. Okay, sekejap lagi kita tengok job Lalamove ada tak. Kalau ada kita sambung je Lalamove yang dekat. Kalau tak ada kita on balik Grab. Okay geng, mari kita. Barang Lalamove. Okay. Okay, kalau dapat Grab kita main Grab, kita layan Grab. Kalau tak, kita ke Skudai terus. Lepas tu kita layan job Lalamove kat sana. Lagi syok, lagi masuk, lagi syok. Ada okay, ini kalau nak ke Skudai aku ikut jalan dalam kot. Ikut jalan dalam, kita relax-relax tengok sampai Skudai, kita ambil lah job. Sambil-sambil tu kita tengok juga Lalamove kalau ada pick up yang berdekatan dengan aku. Ada tak? Mostly jauh-jauh lah. Ni yang paling laju Skudai, Setertropika, Setertropika, Tebrau, Skudai semua, Tebrau, Skudai. Mungkin Grab laju tengah hari kot, nanti baru laju. Sekarang ni tengah Lalamove. Okay, nanti kita sambung lagi lah geng. Bateri pun tak banyak sebenarnya. Okay geng, ciao, mari kita. Job baru masuk 3.1 km. Jom kita pergi pick up. Let's go. Ni kita off dulu, layan Grab. Lalamove off, Grab kita layan. Okay 2.9 km, 5 minit. Nanti kita sambung balik. Okay, baru nak ni dah jalan Okay, nanti kita sambung balik geng. Ciao. 100 meter Mamacis. Okay, sampai pun 259. Betul. Oh, ada air. Okay, ini okay, terima kasih. Air ni paling malas, paling sensitif air. Kena hati-hati betul air. Air dia lebih baik gantung. Okay, lepas tu ni apa? Ni macam ais kacang. Okay, ais kacang kita masukkan dalam ni juga. Okay, ni tak boleh buat laju-laju geng, sebab ada air. Okay, jom kita sambung kita punya delivery. Okay, let's go guys. 9.7 mak ai, 9.7 km geng. Babak jauh siap. Dah Grab pun biul. Cepat Grab. Mana kau update ni? Bangkainya Grab. Grab ni geram okey dia. Air kan, ada air tak boleh laju-laju geng okey geng, nanti kita sambung lagi. Okay, ciao, mari kita 11 minit. Jauh geng. Pelda type anda babe. Ini nak balik bercinta balik. Berapa kilometer lah ni balik. Ini je. Ni dah tinggal lagi 5.7 km. Ada lagi 7 minit. Jom. Aku kalau nak pergi Mersing, kalau nak pergi Mersing, aku kalau nak pergi kota, kalau nak pergi Desaru, aku lalu jalan ni lah. Nama jalan ni Jalan Kulai Kota Tinggi. Sebenarnya Kulai agak strategik bagi aku,
Sebab kau nak ke kanan dekat, nak ke kiri dekat. Maksudnya kau nak ke pantai timur, belah pantai timur Johor dekat, belah pantai barat Johor pun dekat. Masing-masing setengah jam pergi JB dalam 40 minit. So dia macam kat tengah-tengah lah Kulai. Dah macam pergi touring, macam pergi ride dah. Pergi Felda Taekwondo. Betul-betul jauh Grab hantar aku. Hayya. Okay, kalau korang nak tahu, inilah dia kampung Maui World tu, Felda Taekwondo. Besar gila si Felda dia. Apa? Kita tengok berapa besar. And dekat dalam ni not bad juga. Aku tengok orang semua pakai kereta besar-besar babe. Tu Felda Taekwondo. Aku tak tahu rumah dia kat mana. Tapi yang aku tahu Maui stay Felda Taekwondo. Dia asal daripada Felda Taekwondo lah. Aduh, jauh gila akak ni order makanan. Tapi orang perempuan ni dia memang dia buat makan dia ada particular sikit. Dia mencari rasa, dia bukan mencari kenyang. Orang perempuan ni sama lah, macam wife aku. Dia kenyang dia pada rasa, bukan pada perut dia. Macam orang lelaki dia pada perut dia tak kisah. Makan apa, nasi kosong pun rasa kenyang bantai. Kadang-kadang je lah nak rasa sikit. Ada nak rasa-rasa sikit. Tapi kalau orang perempuan, dia memang betul-betul nak rasa. Makanan tu banyak sekali pun kalau rasa tak sedap, memang tak ada lah dia nak makan. Boleh kak? Berapa? Saya tak check lah harga dia. Berapa dia tu? 34. 34 sekejap Tak apa. tak apa, ambil. Masih kak Sekarang cerita dia kita nak balik. Nak balik bercinta geng, bercinta. Alah, best gila petugas Felda dapat rumah dalam kampung kan. Kalau aku suka. Tenang je duduk kat kampung. Okey geng, nanti kita sambung balik lah. Nak balik jauh ni. Okey, ciao. Mari kita ke korang nak tengok. Jom lah kita tengok-tengok jap kampung Maui ni, Felda Taekwondo. Tapi at the same time kita menghala ke, kita balik lah. Oh, senang je jalan nak balik dia. Tak ada susah sangat. Ini kita belok ke kanan. Okey. Inilah kampung dia. Felda Taekwondo besar babe. Felda Taekwondo ni kau tengok. Duduk sini pun loaded semua. Ni kira sebenarnya kan orang-orang yang ada rumah dan tanah macam ni, sebenarnya ni lah dia orang kaya. Antara orang yang kaya. Tak semua orang tau dapat nikmat ada rumah sendiri, tanah sendiri. Tak semua orang dapat macam tu. Bukan senang nak dapat benda-benda macam ni. So korang yang dapat, alhamdulillah, bersyukur je. Korang dapat hidup selesa, tenang, rumah korang sendiri, tapak korang sendiri. Korang nak pakai kereta berapa banyak pun, korang punya pasal lah. Tak ada jiran-jiran, tak ada isu jiran bising, jiran buang sampah. Ini kalau duduk rumah taman, kau ingat selesa. Nak hadap lagi perangai jiran, nak hadap perangai jiran hari-hari. Yang buang sampah lain, yang bermotor lain, yang memekak lain. Lepas tu tak kerti bahasa. Kena ada banyak toleransi. Tapi orang-orang Felda yang dapat macam rumah sendiri, tanah sendiri, walaupun jauh daripada bandar kan, tapi sebenarnya inilah dia kekayaan korang. Korang kena bersyukur lah. Orang lain tu duduk rumah taman, nampak je macam kaya, tapi semua kena bayar. Cukai kena bayar, pembentungan kena bayar, lepas tu ada yang maintenance fee, lepas tu bayar rumah lagi. Apa semua semua benda kena bayar.
Tapi yang ada kampung, yang ada tanah sendiri, rumah dah ada, dapat duduk, tak payah bayar apa-apa sangat, setakat bayar bil api air, okey tu. Untung korang. Okey geng, nanti dah nak sampai, kita sambung lagi lah. Ciao, mari kita. Aku hantarlah Halal Move. Tak boleh lah nak layan Grab saja. Aku dah try buat 2 hari, tengok pendapatan Grab dia laju-laju, tapi itu lah, dia murah sangat dia punya fare dia. Dia kena buat banyak. Masalahnya laju dia tu tak ada laju sangat. Kalau betul-betul laju tu okey lah, maksudnya bersambung je kan. Macam tu okey. Ini dia nanti bersambung, lepas tu nanti dia sendu. Lepas ni bersambung, nanti dia sendu. Tu yang malas pun. Lalas aku terpaksa lah layan Halal Move. Ini nak pick up 3 km dekat Senai. Lagi 6 minit. Okey, nanti nak sampai, nanti kita sambung lagi. Ciao. Okey geng, dah nak sampai. Dah nak sampai pick upnya kat mana ni Okey. Tapi kenapa dia tunjuk Senai dekat dalam map cakap Senai, padahal sini Kulai. Agaknya Kulai depan lagi kot. Okey. Halal Move. Sekejap 557, 558. Pick up Halal Move yang kedua. Yang ni hantar jauh sikit hantar Pasir Gudang. Mantap Pak Abu. Nanti kita sambung lagi 44 km. Okey geng, tu patut ikut jalan lama Pasir Gudang tu. Tapi kenapa ikut situ tak apa, nanti kita sambung lagi geng. Ciao. Okey geng, aku baru sampai Pasir Gudang lagi 3 minit, 1.6 km. Bateri kamera pun dah tak banyak, lagi 10% je geng. Lepas tu padam. Nanti aku kena cas balik, lepas tu baru aku rekod balik lah. Ni lepas hantar ni aku ingat aku nak rehat sekejap, nak minum air, nak cari air 100 plus. Lepas tu dalam 20-30 minit macam tu baru kita sambung balik geng. Okey, ni kita rekod sampai habis bateri, tengok lah sampai mana. Allahu Akbar. Ada Pasir Gudang bau, aduh, tak sedap betul lah Pasir Gudang. Tempat banyak hilang, bau memang tak sedap lah. 2 minit 650 meter. Okey, kat mana ni tempatnya? Ada alamak, kena mega lah pula. Aduh, ini lama ni kena merah ni. Aduh, ada 1 minit je dah 450 meter. Tapi tu lah, bila dah kena merah, dah panas. Panas, haus. Gila. Lemak. Oh, lemak. Lumayan lagi. Ada stiker Batman. Tu Abang Fu Panda. Okey, jom. Kita 1 minit 450 meter. Panas Allah Akbar. Aduh. Sini pun korang kena hati-hati, jalan banyak lubang. Lama juga, berapa jam aku hantar? Aku rasa dekat sejam kot, daripada Kulai tadi sampai ke sini. Aduh. Oh, nampak ni lubang dia. Memang main. Member aku tak silap accident ada sini Langgar Batu. Sampai claim sok-sok member. Okey, ini apa nama tempatnya? Mesin. Ya, tu agaknya orang pergi rehat. Okey bang, nanti apa-apa ni. Nanti awak pun telefon dah. Nanti saya pun telefon dia. Kalau dia cakap barang dekat sini tolong. Okey. Okey bang. Terima kasih banyak bang Kalau dia tak ambil juga, kalau salah tempat. Tu salah dia lah, sebab dia letak alamat sini. Alamat betul UPM Raflatek. Alamat dia.